Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak menjawab satu komen yang saya dapat dekat video semalam. Dia mengatakan dekat situ yang ni saya ringkaskan je lah ya, sebab kalau kita baca komen tu pun sangat-sangat panjang. Dia berkata yang kita ni actually tak mampu. Okey, tak mampu. Maksudnya dari segi apa? Mesej saya terangkan. Dia kata kat situ yang orang kampung kat Malaysia ni, tapi dia cakap dengan bahasa negara dia lah. Dia kata, orang kampung kat Malaysia ni sebenarnya kesian. Okey, kesian sangat sebab tak mesti diorang teringin nak duduk rumah taman. Sebab yelah diorang duduk rumah kampung. Rumah kampung biasa-biasa je. Dia tak guna perkataan biasa ya, tapi dia guna perkataan buruk dekat situ. Dia kata rumah kampung kan cuma buruk. Dia kata lebih kurang macam tu. Okay, and then dia kata juga yang kita ni, orang kampung ni teringin sangat-sangat nak duduk kat bandar sebab kita tak pernah duduk bandar. Okeylah, mari sini saya terangkan. Orang yang duduk di kampung ni, korang tak payah kesian. Tak payah kesian langsung dekat kami. Ya, walaupun sebentar. Tak perlu langsung. Kami ni secara jujurnya tak minta untuk dikesiani. Okay, why? Because kami duduk kampung ni atas pilihan kami. Okay, kami suka, kami duduk lah. Okay, bukan ada orang paksa kami ke? Bukan, tak ada. Selalunya yang duduk kampung, kalau kita perasan selalunya orang yang berusia ataupun ada je orang muda-muda yang duduk kan. Macam saya lah. Okay, and then ketiga, semua dia macam bandar je. Bandar ada orang tua, ada orang muda, ada orang biasa yang umur 30 macam tu. Semua ni ada. Jadi sama je. Kita janganlah kata dia ni dah tua sebab tu sekarang ni duduk kampung. No, dia bukan macam tu. Orang muda pun ada je yang duduk kampung. Habis tu anak-anak yang dah berusia tu duduk mana? Duduk kampung juga. Kedua, kat kampung ni kami duduk atas pilihan kami sebab selalunya tanah dah ada dah. Ada tanah peninggalan ke, tanah yang wasiat semua tu, dah ada tanah dah. Jadi buat apa kami susah-susah still nak sewa rumah, nak beli rumah, nak kena bayar kan. Kenapa kami tak pilih je duduk kat rumah yang dah siap dibina kat kampung tu. Okey, orang kampung ni sebenarnya semua bijak-bijak tau. Korang nampak lembu kambing ni? Nampak ni kambing? Lembu tadi kat awal video tu kan. Lembu lagi. Kambing ni pun kan salah satu sumber pekerjaan bagi orang yang duduk di kampung. Serius cakap. Okey, sekarang ni kita nak kurban. Nak Hari Raya Aidiladha dah. Jadi of course lah kita buat kurban kan. You know what? Korang boleh agak tak berapa untung yang peniaga-peniaga lembu, kerbau, kambing semua ni dapat sepanjang bulan ni. Faham tak? Dia macam tu tau. Saya tak kata berapa, saya tak mau kata. Tapi kita boleh bayangkan sendirilah ya. Kat kampung ni pun Alhamdulillah ramai juga yang tahun ni buat kurban. Alhamdulillah kan. Okey. Jadi tu rezeki pada peniaga tu lah kan. Sebelum ataupun waktu belum tiba musim orang buat kurban, jual susu kambing segar, dadih segar. Jual yang tu pula. Orang kampung ni bijak, serius cakap. Okey, diorang pandai memanfaatkan. Jadi penternak seronok juga. Okey, bila tiba musim kurban, dia jual lembu kambing tu. Sebelum tiba musim kurban, kurban setahun sekali je kan. Mana ada setiap hari, tak ada. Okey, jadi dia akan jual produk-produk berasaskan susu kambing ke. Okey, ataupun jual daging kambing ni secara sejuk beku ke. Dia macam tu. Bagus tak bagus? Sangat-sangat tau. Korang serius cakap. Okey, cakap balik pasal rumah kan. Selalunya orang kampung ni dia ada tanah. Okey, dia ada tanah sendiri. Bila dia ada tanah sendiri, tinggal buat rumah je lah. Okey, dah buat rumah, simple lah. Tak payah nak bayar bulan-bulan ke apa, tak perlu. Sebab kalau beli rumah dekat taman, jujur ya saya cakap, kalau kita beli rumah dekat taman perumahan, kena bayar 40 tahun, 30 tahun. Sebab kita tak mampu nak bayar cash. Okey, tapi nak beli rumah ni secara loan kan. Kami panggil loan. Bayar bulan-bulan. Yang ini pun sebenarnya nak kata susah tak susah. Okey, kita kerja tetap. Kita ada pendapatan tetap. Kita mampu bayar. InsyaAllah bank lulus kan. Okey, bayar bulan-bulan. Tapi orang kampung ni dah ada tanah sendiri. Tanah ni pun bukan murah. 100,000 lebih. 150,000 lebih. Jadi dah ada tanah sendiri. Buat apalah susah-susah
beli lagi kan taman rumah dekat taman perumahan. Kami tak duduk taman perumahan pun bukan sebab kami tak mampu. Sebab kami yang tak mau. Okay, sebab dekat komen tu dikata yang kesian kat kita ni sebab tak mampu nak duduk kat taman perumahan. Okay, sebab miskin. Dia kata macam tu. Saya tak kisah nak kata apa sekalipun. Ya, saya tahu. Semua orang ada pendapat masing-masing kan? Betul tak? Betul. Sendiri yang tanya, sendiri yang jawab. Tapi tak apalah sekali-sekala. Kan betul tak? Okay, jadi sekarang ni, lagi satu saya nak bercakap. Cakap pasal rumah-rumah ni kan. Orang sendiri nampak suasana kampung semua. Setiap kampung ada orang-orang dia tersendiri. Kita tak tahu. Kita ni maut kita bila. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Kita tak tahu semua tu. Jadi, sementara masih hidup ni kan. Okay, buat apa nak tambahkan hutang kereta, motor, semua tu sedia ada. Motor taklah, tapi kereta selalunya kan. Hutang motor dah ada dah. Takkanlah kita nak pergi tambahkan lagi dengan hutang kereta pula. Hutang kereta, hutang rumah pula kan. Okay, dah ada hutang motor tu. Dah ada hutang kereta tu. Cukuplah hutang tu. Tak payah nak tambah-tambahkan lagi. Kita ni pun kita tak tahu bila kita nak meninggal kan. Okay, jadi that's why orang kampung ni, diorang pilih untuk buat rumah dekat kampung. Rumah kampung ni pun bukan kita kata, 10,000 dapat ke? No. Still 80,000, 90,000. Okay, lagi korang tengok lagi besar rumah tu, lagi tinggilah harga kos untuk membuat rumah tersebut. Jadi, korang janganlah kata kami ni miskin. Tak habis-habis kata kami ni miskin. Kami bukan miskin. Tapi kami lebih memilih. Okay? Petani pun ada dekat kampung ni. Ada je. Ada petani, ada penternak, ada. Okay? Petani, diorang selalunya akan buat, kalau dekat kampung ni, ada kebun betik. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk dekat korang. Ada kebun betik, ada yang buat jual serai, jual bunga kantan. Okay? Buat bisnes. Walaupun secara kecil-kecilan dan ada juga setengah yang secara besar-besaran. Tapi dapat juga income sendiri. Okay, tengok duduk kampung ni, rumah-rumah sendiri. Tak payah bayar sewa je. Sewa apa ni? Bayar bil air je. Okay, rumah sendiri dah ada. Bayar bil air je. Bil api, bil air. Okay, kereta pun kebanyakannya dah habis bayar. Jadi bila kita dapat duit tu, kita tinggal beli makanan ke ataupun simpan. Macam tu je. Bukan kami miskin, bukan kami tak mampu, tapi kami mampu je. Semuanya kami mampu. Cuma ni kami lebih memilih kampung. Okay? Jadi korang jangan salah faham lagi ya. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.